hilang. Halo guys, Assalamualaikum, nama saya Krok. Selamat kembali ke YouTube channel Krok Zulhilmi. Hari ni saya nak review satu item yang agak aneh. Dia item untuk hack. Dia item third party untuk hack benda yang korang tak ada. Itu dia. So, item yang saya nak review hari ini adalah bukan ini, tetapi bendanya di bawah ini. So, ini dia. Hack icon. Ini item yang saya nak review hari ni. Bendanya bawah ni je. Kenapa saya pasang dekat ikon Musashi ni? Sebab bendanya bawah ni kena pasang lah dekat ikon-ikon yang korang tak nak ke kan. Ikon duplicate yang korang ada. Korang kena buka ikon tu, pasang, settle. Korang cabut kod-kod bawah ikon tu kan. Korang ganti lah dengan benda ni. Apa function benda ni? Function dia adalah untuk korang main ikon-ikon yang korang tak ada, ikon yang susah jumpa. Contoh macam Shishinigami. Itu susah nak jumpa. Contoh macam ikon apa lagi susah jumpa Kishidan kan. Kishidan pun susah jumpa kan. Korang boleh lah hack guna benda ni. Tanpa membuang masa, jom kita tengok item hack ini. So jom kita tengok satu. Jom. Korang selalu tak ada masalah beli mainan tapi tak cukup sifat, terutama kepada kolektor Kamen Rider, kolektor Super Sentai. Pergi JJJ tak ada penutup bateri. Itu selalu sangat jadi. Jangan risau kerana saya sekarang ni boleh buat penutup bateri sendiri. Korang nampak ni, ini adalah penutup bateri Crazy Dragon dan juga ini penutup bateri Wonder Ride Book. Saya buat sendiri. Kalau korang nak buat barang-barang korang yang hilang, korang boleh check saya dekat media sosial saya, IG, TikTok dan lain-lain. Dan korang boleh juga pergi ke carousel saya. Saya akan upload barang-barang yang saya buat dekat sana. Walaupun barang yang korang nak tu tak ada dalam list carousel saya, korang check je saya. InsyaAllah saya boleh buatkan. Okey, kita kembali ke video kita. Okey, so ini dia item hack tu. Kecil je. Benda bawah ni je. Memang bentuk peta ni je. Ikon ni kira random ikut lah korang nak letak kat ikon apa kan. Saya nak letak dekat ikon blank. Tapi ikon blank tu pun macam susah juga sebenarnya nak cari. Dia tak bersepah macam ikon-ikon yang biasa ni kan. Ikon Musashi, ikon nombor 1, nombor 2 sampai dah 15 kan. Okey, cara guna dia, nak tunjuk detail, benda je tak detail, memang ini je. So kita terus tunjuk cara guna dia. Dia benda ni dia magnet tau. Korang gunalah kuku ke apa kan. Korang just tarik je. Tarik je. Nampak tu. Saya dah cabut sebelah. Nampak tu. Tu baru nampak. Ni dia magnet dia kecil. Oi, mak jatuh. Benda kecil. Hati-hati. Nampak tu. Kecil gila. So bila korang nak hack tu kan, korang just sambung je lah magnet ni. Macam tu. Sambung je. Tapi itulah sebab bendanya kecil. Kalau korang tak ada kuku ke apa kan, korang gunalah tweezer ke apa kan, pengepit apa-apa. Allah, mana? Dah melekat dah kat sini. Dah saya pula yang struggle pula ni. Macam mana saya nak betulkan datang ni? Betul lah, saya pun kena pakai tweezer lah. Dia pakai kuku saja pun tak boleh tak? Sebab jari besar. Nak agakkan kuku saja tak boleh. Ya Allah, dah benda ni pula. Rasanya tweezer pun kena tweezer plastik kot. Tweezer pula yang melekat. Struggle Okey, selain daripada magnet dan juga benda putih ni, korang ada juga dapat ni dia. Ini adalah instruction. So instruction ni korang just ikut je lah. Kita ada 15 ikon. Lepas tu kita ada yang ikon-ikon special dalam movie apa semua. Lepas tu kita ada rider. Nampak ni ada Ichigo, Ace semua yang bawah ni. Ni ikon favourite saya, Ore Spectre. Ikon ni pun saya mencari tapi tak jumpa. Susah juga nak cari. Sebab tu lah saya beli ni, benda hack ni, sebab saya nak dengar bunyi Ore Spectre ni. Okay, so cara nak ikut benda ni kan. Okey, bahagian bulat ni adalah bahagian yang ada magnet lah. Bahagian yang petak ni, sekejap saya dekat sikit dengan kamera. Bahagian bulat ni adalah bahagian yang ada magnet, dan bahagian petak ni bahagian yang tak ada magnet. So saya nak buat Ore Spectre ni, saya kena buang satu je. Saya buang satu je yang petak tu. Okay, so
Bulat ni belah atas. So ini bulat dia. Nampak lubang ni kan? Lubang ni. Okay, itu adalah belah atas. So just tarik. Tweezer mana? Tweezer. Akan jatuh magnet ni, hilang. Okay, so kita tarik. Allahu Akbar, dan melekat tempat lain. Ya Allah, seksanya nak buat video kali ni. Makan masa untuk cabut magnet je. Okay, so ni saya dah cabut. Macam biasa, kita ambil kita punya driver, iaitu ghost driver. Okay, dan kita main je lah macam biasa. Kita main je macam biasa. Kita jangan masukkan. Sebelum tu on dulu. Ghost driver. Okay, so kita masukkan je macam biasa. Apa yang tak ada bunyi? Okay, so itu dia. Saya beli sebab nak dengar bunyi tu sebenarnya. Bachirimiro. Dia style tu lah. Okay, so untuk bunyi serangan, dia sama je bunyi serangan dia. Dia memang main macam ikon biasa. Okay, so itu bunyi serangan dia. Alright, jom kita cabut. Alright, so next kita try mungkin satu rider. Kita try rider. Rider apa kita try drive kot, drive. So ini dia drive. Alright, so itu dia drive. Okay, so kita try satu rider. Betul ke itu isi? Benda ni dia bahasa Chinese tau. So korang kena translate lah. Korang kena ada Google Translate. Macam saya malas nak buka handphone. Mana nak mencari macam ni. Bismillah, harap-harap ni hasil. Okay, bukan isi rider. Terdapat dark rider. Itu bukan dark ghost ke kan? Tak apalah, bedak lah. Alright, so jom kita cabut. Okay, last. Video ni, yelah, tak boleh tak nak panjang sangat video ni kan. Okay, kita try cabut ni. Kau nampak tak? Hilang.
Itulah magnetnya kecil. Korang kena hati-hati. Mana siut? Tak apa lah, nanti saya beli magnet baru lah. Okay, so kita try yang ni. Okay, yang ini nampak yang dia satu hilang kat sini. Alright, so jom kita try. Fokus saya diganggu sebenarnya sebab saya tengah mencari magnet tadi. Magnet yang melayang tadi mana? Magnet melayang. Okay, so saya nak habiskan video kali ni. Okay, so ini dia. Sebab tu saya letak macam ni. Ini dia icon hack. Okay, komen saya untuk icon hack ni. Dia best, dia boleh buat banyak bunyi. Dia macam-macam bunyi dia boleh letak. Bunyi icon yang senang cari boleh buat, bunyi icon yang susah nak cari pun boleh buat. Tapi dia tak boleh lah icon yang ada elektronik. Contoh macam Shin Spectre tak boleh. Token Boost dia boleh, tapi dia buat yang versi SG lah. Bunyi dia tak full. Itu dia punya kelebihan lah. Dia punya keburukan dia, magnet dia kecil, memang senang nak hilang. Ni saya tengah mencari lagi. Saya nak habiskan video ni sebab saya nak cari magnet tadi. Oi magnet, mana kau magnet? Magnet. Okay, item hack ni saya beli dengan harga, saya lupa harga dia, RM25 daripada Akil Zikri. So kalau korang nak, korang boleh PM Akil. Dia sebenarnya dia ada bagi apa tu, magnet lebih tau. Tapi itulah, magnet lebih tu saya tak ingat saya letak mana. Magnet ni hilang, magnet lebih saya tak ingat saya letak mana. So korang, kalau korang beli item ni, pastikan korang jaga betul-betul magnet lebih tu. Simpan kat tempat yang korang senang ingat. Saya mata dah pandang mana-mana ni yang cari magnet. Okay, so apa-apa pun terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Jangan lupa beli tweezer plastik. Jangan beli tweezer besi. Dia besi, dia melekat. Tapi melekat-melekat pun tercampak juga. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi minggu depan. Ciao.